Cosmos. Di video kali ni saya nak bercakap pula tentang koleksi blokir Ultraman Cosmos milik saya kepada korang semua. Dan satu lagi alasan kenapa saya langsung lompat ke Ultraman Cosmos kerana tahun ni dia anniversary. Saya tak ingat dia release tahun 2000 berapa. Dan saya tahu peminat dia ramai, jadi saya akan bagi tahu korang macam mana nak dapatkan kesemuanya. Pertama yang kita nak borak mestilah yang lain dan tak bukan si pecinta damai, iaitu Ultraman Cosmos Luna Mode. Okey, saya jelaskan sikit lah kat korang. Sebenarnya Ultraman Cosmos bukan digelar Ultraman pecinta damai, tetapi human hostnya Haruno Musashi. Ultraman yang punya ketetapan yang selagi dia boleh diselamatkan, dia akan selamatkan. Tapi kalau tak berjaya, langsung Corona Mode. Cuma yang nak buatkan saya sakit hati tu dari segi aksesori, sebab Cosmos hanya dapat aksesori tangan ni saja. Sepasang tangan clear color berwarna biru. Nak dapatkan Cosmos ni kat mana sebenarnya? Korang boleh dapatkan di Galaxy version 03, Galaxy version yang cukup popular sampai sold out di 100 tempat sampai dipegang scalper. Cuma tak perlulah penat-penat cari GV03 sebab dia pun release di GV6 juga. Jadi buat yang nak tahu, saya ni beli set. Itulah sebab kenapa dapat dua Ultraman Cosmos. Cuma yang buatkan GV6 ni lagi bagus dari GV03 adalah aksesorinya. Sebab kita dapat tangan clear color tak guna tu, kita dapat kita dapat semacam beam pad untuk dipasangkan di tangan Ultraman Cosmos yang mengingatkan saya dengan full moon ray ataupun Luna Extract kot. Ini dah tampilan untuk Ultraman Cosmos Luna Mode kalau saya dah pasangkan efek pad milik dia sendiri. Tu nampak gagal lah. Jadi nasihat dari saya, korang beli GV06 dibandingkan GV03. Oh ya, satu lagi, korang juga boleh dapatkan Ultraman Cosmos Luna Mode di Shiny version 06. Sekiranya kita gagal pakai cara baik, maka kita pakai cara yang tak baik, iaitu Ultraman Cosmos Corona Mode. Mungkin yang membezakan kat sini adalah dia punya efek pad. Sebab kita dapat baru niat sikit, iaitu kita dapat yang macam ni. Walaupun beam padnya nampak jatah, tapi sekurang-kurangnya masih ada lah untuk karakter yang satu ni. Saya tahu yang saya salah pasang, tapi inilah dia penampilan sekiranya kita melakukan posing dan meletakkan efek pad Nebuster Beam terhadap Ultraman Cosmos Corona Mode. Cuma sayang, Ultraman Cosmos Corona Mode ni hanya muncul di satu lini mainan saja, ataupun satu volume saja. Tak lain tak bukan adalah Galaxy version 03. Buat korang yang memang peminat fanatik sangat-sangat terhadap Ultraman Cosmos ni, mungkin agak susah sikit. Sebab GV03 kan, seperti yang saya cakap, susah nak dapat. Nak tak nak, korang kena pergi marketplace China. Okey, apa jadi kalau korang berangan? Korang rasa apa yang korang berangan tu boleh jadi kenyataan tak? Tak kan? Tapi Musashi berangan Ultraman Cosmos sampai dapat form baru tau. Tak lain tak bukan adalah Skeleton Corona Mode. Ini adalah form yang muncul sebagai bentuk ilusi ataupun bentuk imajinasi dari Haruno Musashi sendiri. Tak silap untuk aksesori, korang mendapatkan dua pasang tangan yang menajam. Dan juga korang dapat yang sama seperti Ultraman Cosmos Corona Mode, iaitu kita dapat beam pad yang data berwarna clear biru. Dan saya tak nak display sebab warnanya clear color, nampak buruk lah. Kekurangan fatal untuk form Cosmos yang satu ni, dia sama seperti Cosmos Corona, hanya muncul di satu volume saja, iaitu Galaxy version 03. Okay, selepas Skeleton Corona, rasa-rasanya kita akan fokuskan pada Cosmos yang mana? Mestilah Eclipse ataupun Space Corona kan? Salah. Kita langsung ke Future. Dan juga Justice Crusher Mode. Nanti dulu saya akan jelaskan kenapa saya langsung review yang ini. Untuk aksesori, kita mendapatkan sesuatu yang unik dari mereka berdua ni, iaitu kita dapat beam pad yang macam ni, berwarna kuning dan juga biru. Yang ini dipanggil sebagai Cross Perfection. Nah, serangan ini adalah serangan kombinasi dari Ultraman Cosmos dan juga Justice demi mengalahkan Glocker Bishop. Dan inilah dia penampilan sekiranya korang pasangkan Cross Perfection terhadap Ultraman Cosmos Future Mode dan juga Ultraman Justice Crusher Mode. Jadi kalau korang tak ada Ultraman Justice ataupun Ultraman Cosmos dalam figura korang, memang terasa aneh dan tidak lengkap.
Korang memang kena beli 2 untuk melakukan pose yang macam ni. Betul. Korang nak dapatkan kedua-dua Ultraman tu kat mana? Korang boleh dapatkan mereka berdua di Galaxy version 16. Ya. Dan sepatutnya korang tak ada masalah untuk dapatkan diorang ni sebab masih tersedia di mana-mana kedai online. Apa jadi kalau ini dengan yang ini bergabung? Ya, bergabung. Korang nak tahu dia jadi apa? Dia tak jadi bengong, tapi dia jadi Ultraman Legend. Ya. Dan untuk aksesori ini entah kenapa Blokis niat. Kita dapat efek part yang macam ni. Ini adalah efek part Spark Legend. Uniknya tentang serangan ni, dia boleh buka. Tu, dia boleh buka. Ini dah macam Rasen Shuriken Naruto je. Tu, korang tengok tu. Korang tengok tu. Gempak kan? Sama seperti Cosmos dan juga Justice, Crusher Mod dan juga Future Mod, Legend ni pun muncul di GV baru-baru, iaitu GV16. Sepatutnya korang tak ada masalah untuk dapatkan karakter ni. Seperti yang saya cakap lagi sebab stok dia masih ada. Cuma yang uniknya, Legend tak hanya ada versi ini saja. Tak silap ada 2 versi lagi yang mungkin buatkan korang tertarik untuk dapatkan. Pertama adalah Ultraman Legend Golden Version. Ya, ini adalah Ultraman Legend yang muncul di timeline kolaborasi antara Yearly Book dan juga Blokis Ultraman. Terutamanya yang tahun 2025. Dan kalau korang dapat kat situ, Ultraman Legend tu memang disaluti dengan warna emas. Macam mana nak dapatkannya? Mungkin melalui marketplace China. Sebab kalau korang nak cari kat kedai online sekarang cukup mustahil sebab mainan tu limited edition. Stok yang diorang keluarkan pun sedikit di antara 900 produk. Yang satu lagi adalah Ultraman Legend Clear Color Version. Ya. Yang ni pula muncul melalui karakter campaign. Ya. Karakter campaign untuk Galaxy version 16. Jadi caranya macam mana? Iaitu korang kena beli satu set GV16. Pastikan korang mendapat 9 karakter yang berbeza. Dan kemudian korang trade dengan karakter ini. Korang trade 9 karakter korang dengan satu karakter ini. Adakah berbaloi? Iaitu terpulang pada korang. Kalau korang tertarik. Cuma saya rasa kempen ni dah tak relevan lagi. Dan kemungkinan dah tak ada. Alasannya sebab GV16 rilis tahun 2015. Dan event tu pun dah tamat. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya nak bercakap satu lagi karakter yang penting juga, iaitu Ultraman Cosmos. Bukan Cosmos Luna Mod, tetapi Ultraman Cosmos Miracle Luna. Ya, dia pun muncul dalam bentuk emas di dalam mainan kolaborasi, iaitu Yearly Book 2024 X Blokis Ultraman. Kalau korang perasan kat situ, Ultraman Cosmos kat situ pun berwarna emas. Cuma sayang, walaupun saya dah bagi tahu korang kat sini, korang tetap tak boleh atau susah nak dapatkannya sebab ini pun barang limited edition. Sama seperti Yearly Book 2025, produk ni dikeluarkan cukup sedikit. Dan kalaupun korang nak cari, korang kena pergi marketplace China. Jadi, pertanyaannya adalah kenapa karakter-karakter Ultraman Cosmos yang saya kumpul segini saja? Adakah ada beberapa yang saya tak suka macam Eclipse dengan Future Corona? Jawapannya tak. Alasan yang cukup masuk akal kat sini sebab ini saja yang Blokis keluarkan untuk Galaxy version. Ya, ini sahaja. Dan berikut adalah karakter-karakter dari Ultraman Cosmos yang tak dibuat lagi versi Galaxy versionnya. Iaitu Ultraman Cosmos Eclipse Mode, Ultraman Cosmos Space Corona, Ultraman Justice Standard Mode, Chaos Ultraman dan juga Chaos Ultraman Calamity. Ya, itu untuk semua karakter di siri Ultraman Cosmos. Itulah kekecewaan dari saya sebenarnya. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Apa pendapat korang? Korang suka atau tak dengan informasi yang mungkin menghibur korang ataupun bermanfaat? Silakan saja komen di bawah. Dan ya, kita dah sampai ke akhir video. Jumpa korang di video mendatang. Dadah guys.